fikir panjang. Kena ada kita tengok ambil tu, kena tanduk ke apa ke, punca kanta je. Naya. Benda tak dapat tangan bawa tarik bobo. Semak ni. Sini dah bobo. Tak payah nak pening kepala. Aku tahu benda ni kena jadi. Hang tak salah orang kawan ni sebenarnya bobo. Ni. Bobo. Setakat kambing ni, tak kira lah besar ke, kecil ke, dalam tangan. Hang tak payah risau. Kali ni, hang serah angkat. Biar betul ini bobo. Hang boleh buat ni. Tapi bobo bukan bermakna hang tak payah ikut. Hang kena ikut. Cuma malam sekarang, biar aku yang buat tu. Hang duduk belakang, hang siap-siap pegang tali. Bila aku bagi syarat datang, hang datang bawa tali, ikat kaki, pecah tak payah kaki panjang. Macam mana? Steady kawan, steady. Ini macam okay, on. Tapi kau yakin ke bobo? Boleh buat ni? Betul ni? Ini besar ni bobo. Aku risau je bobo. Ni. Kau tak... Aduh. Ini pakar ni kau cakap binatang apa. Dinosaur je aku tak tangkap lagi. Hang tak payah risau. Malam ni jadi je. Hang tak payah pening benda. Hang tak payah fikir. Biar aku yang buat. Hang tengok. Hang belajar. Kalau macam tu okey. Okey, steady. So, macam mana? So, bubu kita tak boleh tunggu lama kat sini. Bahaya kan? Apa-apa job belum jalan, kita ganti dulu. Baik kita berapa dulu. Aku dengar cerita, Pak Seman ni pun ada menuntut juga ilmu telinga tempayan. Sebelum dia guna ilmu dah, baik kita calur dulu. Baik, jom pula. Jom. Apa tak cakap dia ilmu? Okay. Kemudiannya, tibalah pada waktu malam yang mereka nak ambil kambing Pak Seman ni. Kandang kambing Pak Seman ni pula jauh daripada rumah orang kan. So, memang clear lah. Dengan tak ada lampu lah. Dan 2 ekor lahabau ni pula buat job memang tak pasang lampu. Tak berkasut, berkaki ayam. Tepat jam 10 malam, mereka dah ada lah. Standby. Berhampiran dengan kandang kambing. Suasana semua gelap. Memang gelap begitu lah. Bobo ni dia tak bagi ada satu lampu cahaya pun. Nanti punca kanta. Okey. Mereka pun mengendap ke kanan dan cuba menghampiri. Tinggal lah tak apa jauh dah dekat kandang kambing.